steel bag dia tu putus. Hancur abuk besi saja. Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah lagi Honda City GMC. Masalah dia punya steel bag dia tu putus. Jadi bila steel bag dia putus tu, dia lock dengan gear dua sahaja untuk bergerak pergi ke mana-mana bengkel terdekat. Jadi macam ni teknisian Incah kita, Encik Aliyah ni tengah dalam proses pembukaan. Memang kena tentu gearbox betul lah. Steel bag dia ni pula duduk dalam gearbox. Duduk dalam gearbox, dia kena belah gearbox baru boleh tukar. Bila steel bag dia putus tu, habis dia kena sensor-sensor. Macam sensor odometer ke apa ni. Sensor ni untuk baca RPM gearbox. Jadi inilah bagi dia. Hancur abuk besi saja. Hak mana pengguna CVT tu semoleknya jagalah gearbox anda. Tak kira lah habis kak adik ataupun adik-adik, jagalah minyak gear. Pastikan pakai minyak gear hak berkualiti serta original. Lagipun pengguna CVT ni dia manja sikit. Kalau boleh jangan nekal lah masuk kita di traffic light. Lampu merah, pang hijau, gep nekal. Macam orang lah bangun tidur terus pergi bunga. Tidak kira reboh sama juga kereta ni. Mana ada masalah, marilah di Peranah Expert Kota Baru, Kelantan. Lancar.